Hai, Assalamualaikum. Orang Kulai, orang Pulai, orang Skudar, orang JB, orang Pasir Gudang, orang keluar dah ada gambar untuk raya belum? Tahu tak? Gambar raya ni salah satu cara untuk kita mengeratkan silaturahim dan menggembirakan mak ayah kita. Baju raya dah lawa dah. Mak ayah punya baju pun dah ada. Tapi gambar raya tak ada. Nak ambil gambar raya, nak bawa mak ayah, mesti risau kan? Takut dia orang penat, takut dia orang tak larat naik tangga. Ingin nak bawa mak ayah bergambar, nak bawa family gambar, nak bawa adik-beradik bergambar, tapi risau parking tak ada. Lagipun biasa bergambar dalam studio. Nak tak kalau sharekan satu lokasi gambar yang luar biasa, lain daripada lain, seolah-olah betul-betul berada dekat kampung tau. Boleh bergambar sambil main bunga api, boleh bergambar indoor dan outdoor. Banyak lagi pilihan orang boleh pilih bila bergambar dekat sini. Yang bestnya dekat sini, dengan serendah RM100 saja anda boleh ambil gambar satu family tau. Buka pula daripada pagi sampai malam, daripada awal Ramadan sampai 15 Syawal. Sediakan tempat untuk solat, kalau ada disediakan toilet. Dan yang bestnya, sambil bergambar dekat sini boleh healing secara percuma. Pihak pengurusan bagi can boleh healing dekat kawasan ni. Boleh nampak satu bandar Kulai, tak kisah siang atau malam. Siang boleh nampak pula dekat depan sana ada Gunung Kulai tau, Ketapi Lalu dan sebagainya. Dah tak payah risau dah pasal masalah kaki mak sakit ke, ayah tak larat ke, sebab dekat sini masuk je kereta, terus masuk dan korang terus parking sini. Mak ayah korang tinggal melangkah aja terus dapat ambil gambar. Payah nak penat-penat. Tu yang paling penting. Parking pula tak payah risau. Parking sepanjang-panjangnya. Malaikan lampu sepanjang-panjang jalan demi keselamatan. Masalah dah selesai. Boleh bergambar, hati tenang, gembirakan mak ayah tanpa menyusahkan orang tua. Pihak pengurusan Deluxe Event and Stay bekerjasama dengan The Haras Studio menyediakan tempat untuk photoshoot raya yang eksklusif, murah, selesa, yang tanpa perlu naik tangga. Ini dia pengurus studio The Haras, Encik Mus. Hubungi Encik Mus di talian yang I share kan. Boleh book. Kan tunggu nak raya baru nak booking. Slot akan penuh guys. Studio The Haras kita buat konsep suasana lain daripada lain. Kita tak buat macam studio sebab terlalu ramai yang buat macam studio. Kita booking cepat slot sebelum penuh. Okay guys.